Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kai Asham bin Muhammad Syupardi. Nombor matrik saya 087282 dan saya memegang watak sebagai pensyarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Muhammad Irsyad bin Saufi. Nombor matrik saya ialah 088098. Saya memegang watak sebagai Amir. Nama saya Muhammad Aikal bin Hashim. Nombor matrik 088663. Saya memegang watak sebagai Mikael. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afwan bin Ramli yang bernombor matrik 088006. Saya memegang watak sebagai Faris. Nama saya Izzatullah Al-Hakimi bin Abu Bakar. Nombor matrik 088250. Saya memegang watak sebagai Adam. Nama saya Muhammad Akil bin Abdul Rahim. Nombor matrik 088974. Saya memegang watak narrator. Pada zaman moden ini, manusia memperoleh maklumat dengan mudah. Namun, tidak semua maklumat membawa kepada kebenaran. Aku tak faham lah. Kenapa kalau manusia tu ada akal, kenapa Allah perlu mengutuskan para rasul? Masuklah dulu lah. Nanti tanya dia orang sekali. Assalamualaikum Farhan. Waalaikumsalam. Terima kasih. Korang, aku sebenarnya ada soalan. Dah lama dah aku tunggu ni. Soalan aku, kalau manusia tu ada akal, kenapa Allah perlu mengutuskan para rasul pula? Pada akulah, akal sudah memadai. Manusia boleh berfikir mana yang buruk, mana yang baik. Betul. Sekarang semua dah ada kat internet. Tinggal baca je. Tapi akal manusia terbatas. Sebab tu Allah Ta'ala utuskan Rasul untuk membimbing mereka. Tapi kan, aku ada satu soalan lagi yang buat aku keliru. Kalau manusia dah digunakan akal yang cukup, kenapa masih ada lagi manusia-manusia lain yang tak sepakat? Ini disebabkan kerana manusia mempunyai pemikiran dan pandangannya masing-masing. Itulah sebabnya wahyu diperlukan untuk menjadi sebagai panduan yang sebenar. Tapi tak apalah, kelas kita dah nak mula ni. Jadi nanti kita tanya lecturer lah.
Okay. untuk lanjutan lebih lanjut lagi. Baik. Betul juga tu. Rasa tu macam lecture ni. Apa kita susun kerusi dulu, kita tamatkan perbahasan kita. Nanti kita sambung. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالة. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya duduk ya. Sila. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ni kita akan belajar satu tajuk baru. Kamu semua pernah dengar tak tajuk An-Nubuwat? Nah, Tak pernah. Amir pernah? Pernah doktor. Tapi saya keliru lah doktor. Takkan awak tak pernah dengar An-Nubuwat masa sekolah rendah dulu ke sekolah menengah dulu? Saya pernah dengar Ustaz. Tapi sebelum ni kurang faham lah Ustaz. Okay, tak apa. Kita juga manusia. Manusia ni tak pernah lari daripada kata sempurna. Ke ada dalam kalangan korang yang maksum kat sini? Tak ada kan? Ada. Jadi awak semua memang beruntung sebab hari ini saya akan ajar tajuk baru iaitu tajuk An-Nubuwat. Okay, sebut pasal menuntut ilmu, korang semua ni patut bersyukur sebab dapat lagi peluang untuk sama belajar. Menuntut ilmu ni kan antara jalan yang mudah bagi kita untuk masuk ke syurga. Sebab apa? Sebab kita ni bukan seorang yang sempurna. Solat pun lewat waktu. Subuh pun faham lah. Sebagaimana firman Rasulullah SAW, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Yang bermaksud, sesiapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke syurga. Jadi, saya harap awak semua dapat simpan baik-baik hadis ni dalam hati supaya jadikan motivasi untuk selalu ke kelas, selalu mencari ilmu dan sebagainya. Okay, awak semua faham tak apa yang saya cakap tadi? Okay, pertama, kita lihat maksud An-Nubuwat. An-Nubuwat ni bermaksud kenabian, iaitu perkara yang membincangkan tentang para nabi dan rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak membiarkan manusia hidup tanpa panduan. Sebab itu, Allah mengutuskan nabi dan rasul ni untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Para nabi dan rasul ini bukan orang biasa. Mereka dipilih oleh Allah dan diberikan kelebihan tertentu seperti akhlak yang mulia, amanah dan kebijaksanaan. Mereka juga ni membawa syariat dan menjadi contoh kepada manusia pada masa kini dalam semua aspek kehidupan seperti akidah, ibadah, akhlak dan sosial. Setiap Rasul ni juga diberikan mukjizat, iaitu perkara luar biasa yang tidak mampu dilakukan oleh manusia biasa. Mukjizat ini menjadi bukti bahawa mereka benar-benar utusan Allah, bukan rekaan manusia semata-mata. Okey, boleh tak awak semua bagi saya contoh-contoh mukjizat yang awak tahu? Okey, kita mula dari kanan dulu. Boleh Faris? Boleh. Antara mukjizat para nabi yang saya tahu adalah mukjizat Nabi Muhammad. Antaranya adalah mukjizat Nabi Muhammad dapat membelah bulan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan mukjizat ini dapat menjelaskan kepada kaum Quraisy bahawa pelantikan kerasulan kepada mereka. Bagus Faris, lengkap dan tepat. Amir, seterusnya. Antara mukjizat para nabi yang saya tahu adalah Nabi Musa AS. Atas izin Allah,
tongkat yang digunakan oleh Nabi Musa bertukar menjadi ular yang sangat besar dan memakan sihir-sihir para tukang sihir Fir'aun. Dan apa yang saya tahu lagi ialah ketika Fir'aun ingin mengejar Nabi Musa membelah laut dengan tongkatnya. Lalu Allah menenggelamkan semua Fir'aun dan ahli-ahlinya ke dalam laut. Mumtaz Amir, Mikail pula. Saya pula saya ada terbaca kat media sosial hari tu yang Nabi Musa dia mukjizat dia membelah laut. Nabi Isa dia boleh menghidupkan orang yang mati. Nabi Daud pula dia boleh melembutkan besi yang keras. Lepas tu mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Ya, betul tu Mikail. Semua yang awak sebut tu memang antara mukjizat para Nabi. Cuma awak kena pastikan sumber itu datang daripada rujukan yang sahih dan betul. Okey, terakhir sekali, Adam. Saya pula yang saya tahu adalah tentang mukjizat Nabi Ibrahim. Baginda pernah dilemparkan oleh kaumnya ke dalam api yang sangat besar. Seterusnya api itu menjadi sejuk atas firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Anbiya. Jadi firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Anbiya ayat 69 ialah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi disebabkan ayat tu api yang panas tadi menjadi sejuk. Okey, Mumtaz Adam. Yang lain ada apa-apa persoalan? Ustaz, saya ada soalan. Kan manusia masih ada akal untuk berfikir. Jadi kenapa masih diutuskan Nabi dengan Rasul kepada kita? Okey, bagus soalan kamu tu. Akal kita ni hanya mampu menilai perkara yang zahir, tapi tidak mampu untuk mengetahui perkara gaib dan cara hidup yang sempurna tanpa wahyu yang dibawakan oleh Nabi dan Rasul. Tapi kan doktor, kan sekarang kan semua maklumat di hujung jari. Kenapa kita tak cari sendiri je maklumat tu semua dekat internet? Ini disebabkan internet ni mengandungi kebenaran dan kesilapan. Tanpa panduan wahyu, manusia boleh tersesat walaupun mempunyai banyak maklumat. Jadi kan Ustaz, akal kita memang tak cukup untuk berfikir ke? Akal penting, tetapi perlu dibimbing oleh wahyu. Islam tidak menolak akal, tetapi meletakkan wahyu sebagai panduan utama kita. Ustaz, jadi maksudnya akal saja tak cukup ke untuk pandu hidup kita? Ya, betul. Sebab itu Allah mengutuskan Nabi dan Rasul ni sebagai pembimbing manusia. Oh, faham Ustaz. Ustaz, kan hari kiamat, padang mahsyar, alam ghaib apa semua tu kan dalam Al-Quran kata ada. Macam mana kita nak tahu ianya benar atau tidak? Okey, soalan yang awak tanya itu berkaitan dengan tajuk Sam'iyat. Sam'iyat ni pula ialah perkara gaib yang hanya diketahui melalui wahyu Allah. Kita percaya perkara ini kerana Allah ialah Maha Benar dan tidak pernah berdusta. Maksudnya bukan semua benda boleh diketahui dengan akal saja ke? Betul, ada perkara yang hanya dapat diketahui melalui wahyu. Okey, disebabkan masa agak menceburui kita akan sambung tajuk Sam'iyat ni pada kelas yang akan datang. Okey, kita tangguh kelas kita dengan tasbih kafarah dan suratul Al-As.
Terima kasih semua. تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جنة. Oh, lepas Ustaz terang tadi baru aku faham. Tak semua benda kita boleh bergantung pada internet dan akal sahaja. Itu aku pun faham bahawasanya wahyu sangat penting dalam kehidupan kita semua. Akhirnya selesai juga permasalahan aku. Walaupun kita semua punya akal, kita tetap perlukan Nabi dan Rasul. Sebab itulah akal dan wahyu perlu berjalan seiring. Daripada perbincangan itu, mereka memahami bahawa kenabian dan perkara sama'iyat adalah asas yang paling penting dalam kehidupan manusia untuk mencapai kebenaran. Akhirnya, perbincangan mereka membawa kepada satu hakikat yang sangat penting, iaitu manusia tidak boleh bergantung kepada akal semata-mata dalam usaha mencari kebenaran. Walaupun akal merupakan anugerah yang amat berharga daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia tetap mempunyai batas dan tidak mampu menyingkap segala perkara, khususnya hal-hal yang bersifat ghaib serta panduan hidup yang sempurna. Melalui konsep kenabian, kita dapat memahami bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan manusia berjalan sendirian tanpa petunjuk. Sebaliknya, Dia mengutuskan para nabi dan rasul sebagai pembimbing agar manusia tidak tersasar dalam arus kehidupan yang penuh cabaran dan kekeliruan. Mereka membawa wahyu sebagai cahaya yang menerangi jalan kebenaran untuk seluruh umat manusia. Sementara itu, konsep sama'iyat pula mengajar kita bahawa terdapat perkara-perkara ghaib seperti hari kiamat, alam barzah, syurga dan neraka yang tidak dapat dicapai oleh kemampuan akal. Namun begitu, semuanya ini wajib diyakini kerana ia datang melalui berita wahyu yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, akal dan wahyu bukanlah dua perkara yang bertentangan. Sebaliknya, saling melengkapi antara satu sama lain. Akal berperanan untuk memahami, manakala wahyu menjadi panduan yang membimbing. Apabila kedua-duanya digabungkan dengan seimbang, barulah manusia dapat menemui kebenaran yang sebenar, ketenangan jiwa serta matlamat hidup yang hakiki.